Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka ilman ilman nafi'a nafi'an wa rizqan wa rizqan tayyiba tayyiba wa amalan wa amalan mutaqabbala. mutaqabbala. Ini satu doa yang diajar dan tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejurus selepas Nabi solat subuh. Doa ini bagus juga untuk kita ajar kepada anak-anak kita. Doa tersebut kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama-sama kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maksudnya seperti yang ada kat atas ni. Jangan lupa like, komen, subhanallah dan follow saya. Oh ya, dan satu lagi, kongsi-kongsikan video ini kepada kawan dan keluarga anda. Pahala jariah untuk anda juga.